Dalam dunia ni masih ada rupanya orang yang dia ada mentaliti yang mengatakan kalau barang tu lagi mahal maksudnya kualitinya lebih bagus. Jujurnya saya dah lama dah hilang mentaliti ni kecuali untuk beberapa barang yang memang betul-betul tinggi kualitinya. Contohnya macam red palm oil, minyak sawit merah. Harganya memang lebih tinggi dari minyak sawit biasa walaupun tahap pemprosesannya lebih singkat. Untuk pengetahuan korang, minyak sawit merah ni ia dihasilkan melalui satu kaedah penapisan khas. Sebab itulah ia boleh kekalkan 80% daripada carotenoid iaitu provitamin A dalam minyak sawit mentah tu. Sebab tu red palm oil ia punya warna merah yang terang dengan kandungan tocotrienols iaitu sejenis vitamin E yang jarang kita jumpa dalam makanan lain. Minyak sawit merah ni dia ada takat asap yang tinggi iaitu hampir 232 darjah Celsius. Maksudnya ia boleh kekal stabil pada suhu yang tinggi. Jadi ia sesuai untuk menumis, menggoreng, membuat kek, biskut dan memanggang serta kaedah penyediaan makanan yang lain yang memerlukan pemanasan minimum untuk meminimumkan kehilangan nutrien yang terdapat dalam red palm oil tu. Minyak sawit merah ni juga ia sangat cantik dari segi estetik dan juga sangat sesuai lah untuk kita gunakan dalam salad dressing sebab warna merah tu akan bagi makanan nampak cantik dan menyelerakan dengan kandungan nutrien yang tinggi. Jadi apa kebaikan carotenoid dan tocotrienols dari red palm oil ni? Yang pertama, baik untuk kesihatan mata. Yang kedua, ia dapat menyokong tumbesaran kanak-kanak kerana ianya sumber natural provitamin A dan vitamin E. Dan ia juga adalah antioksidan yang melindungi sel-sel dalam badan kita. In fact, kalau saya masak pasta pun lah, saya akan gunakan minyak sawit merah. My kids love and mami sangat-sangat proud sebab kita bagi diorang makanan yang sedap, cantik dan berkhasiat. Untuk pengetahuan korang, nutrien dari satu sudu teh red palm oil yang kita guna untuk masak pasta tu sebenarnya sama dengan keperluan vitamin A harian seorang kanak-kanak. Jadi pendek katalah, red palm oil ni memang treasure Malaysia kita sendiri. Kita patut bangga sebab kat negara orang lain ia dijual mahal tapi kita kat sini senang nak dapat dan dalam harga yang lebih mampu milik. So lepas ni kalau korang nampak red palm oil kat pasar raya tu, janganlah pandang sebelah mata je, sauk sebotol. Cuba guna sikit-sikit dalam masakan kita seharian. Okey?